Selamat datang ke Bantuan MY, saluran anda untuk info terkini bantuan rakyat Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua penonton setia saluran Bantuan MY yang terus menyokong dan mengikuti setiap perkongsian berkaitan bantuan serta inisiatif kewangan rakyat. Bagi yang baru bersama kami, pastikan anda mengikuti saluran ini supaya tidak terlepas sebarang maklumat penting yang disampaikan dari semasa ke semasa. Untuk perkongsian kali ini, kita akan meneliti beberapa pembayaran bantuan penting yang dijadualkan sepanjang bulan Februari 2026, khususnya yang berkait rapat dengan sambutan Tahun Baru Cina serta persiapan menjelang Ramadan dan Aidilfitri. Sebagaimana dimaklumkan, Tahun Baru Cina jatuh pada 17 Februari 2026, manakala bulan Ramadan dijangka bermula beberapa hari selepas itu, menjadikan tempoh ini sangat signifikan dari sudut kewangan isi rumah. Justeru, terdapat beberapa bayaran yang diawalkan dan diselaraskan bagi meringankan beban rakyat. Pertama, kita mulakan dengan sumbangan asas rahmah secara one-off berjumlah 100. Bantuan ini disalurkan kepada semua warga negara Malaysia berumur 18 tahun dan ke atas dan akan dikreditkan bermula 9 Februari 2026. Penggunaan bantuan ini adalah melalui sistem MyKasih dan tertakluk kepada terma serta syarat sedia ada yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kewangan. Seterusnya, menjelang Ramadan dan Syawal, Majlis Agama Islam Negeri di seluruh negara lazimnya akan mula menyalurkan bantuan zakat dan kebajikan kepada golongan yang layak termasuk asnaf, fakir miskin, mualaf serta anak-anak yatim. Penting untuk difahami bahawa bantuan ini bukan di bawah kerajaan persekutuan, sebaliknya diuruskan oleh Majlis Agama Islam negeri masing-masing dan jumlah serta tarikh bayaran adalah berbeza mengikut negeri. Penerima disarankan untuk merujuk terus kepada pejabat agama atau saluran rasmi negeri tempat tinggal. Dalam tempoh yang sama, bantuan tunai subsidi diesel budi madani turut diteruskan. Untuk makluman, bayaran bagi bulan Februari dijadualkan pada 10 Februari 2026. Pemohon yang memiliki kenderaan berenjin diesel boleh mendapatkan maklumat lanjut serta membuat semakan melalui portal rasmi budi madani. Selain itu, semua bantuan kebajikan di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat seperti bantuan warga emas, bantuan kanak-kanak, bantuan OKU, allowance pekerja OKU dan bantuan berkaitan lain turut diawalkan pembayarannya bagi bulan Februari. Kebiasaannya bayaran dibuat sekitar pertengahan bulan. Namun untuk Februari 2026, pembayaran bermula seawal 3 Februari bagi membantu penerima membuat persediaan awal sempena perayaan dan Ramadan. Bagi golongan nelayan dan veteran ATM pula, bantuan sara hidup turut diteruskan dengan kadar RM500 untuk veteran ATM, RM300 bagi nelayan laut dan RM250 untuk nelayan darat. Pembayaran dijangka bermula pada 11 Februari 2026. Seterusnya, satu perkara penting untuk penerima perkeso. Semua bayaran berkaitan faedah perkeso termasuk pencen, allowance dan bantuan berkaitan diawalkan ke 11 Februari 2026 berbanding kebiasaan yang dibuat pada hujung bulan. Langkah ini diambil bagi memudahkan penerima membuat perancangan kewangan lebih awal. Akhir sekali kita sentuh mengenai bantuan musim tengkujuh RISDA atau BMT. Untuk makluman, bayaran bulan Februari merupakan bayaran terakhir bagi kitaran bantuan ini dengan jumlah RM200 kepada setiap penerima yang layak dan berdaftar dengan RISDA. Secara keseluruhan, bantuan ini melibatkan RM800 yang diagihkan selama 4 bulan. Setakat ini, tiada pengumuman rasmi mengenai kesinambungan bantuan ini untuk tahun seterusnya dan sebarang perkembangan terkini boleh disemak melalui portal rasmi RISDA. Kesimpulannya, bulan Februari 2026 menyaksikan pelbagai pembayaran bantuan penting yang diselaraskan lebih awal bersempena Tahun Baru Cina serta persediaan menjelang Ramadan. Diharapkan maklumat ini dapat membantu anda merancang kewangan dengan lebih teratur. Terima kasih kerana terus bersama Bantuan MY. Semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada semua